air pollution. Air pollution. Air pollution. Setiap hari kita menghirup 15,000 liter udara. Selain oksigen dan nitrogen yang penting untuk kelangsungan hidup, atmosfera juga mengandungi pelbagai bahan asing yang berbahaya. Apabila dapat dikesan, ia dikenali sebagai pencemaran udara. Because of air pollution, the simple act of breathing contributes to 7 million deaths a year. Pencemaran udara adalah risiko alam sekitar yang terbesar kepada kesihatan, membunuh 7 juta orang di seluruh dunia setiap tahun. Air pollution. It lurks all around us, preying on the young and old. It slips unnoticed past your defenses and assaults your lungs, heart, and brain. Its deadliest weapons are invisible, poisonous particles that can be as small as a molecule. With every breath, they break through your lungs' protective barriers. There, they trigger inflammation as your system tries desperately to fight back. But these tiny intruders penetrate those defenses, lodging toxic compounds even deeper, sowing the seeds of cancer. They slide straight into your bloodstream, sabotaging your entire body. They inflame and constrict your blood vessels, increasing blood pressure until, one day, causing a stroke. The particle prowlers dislodge fatty plaque that may have built up from your diet. They weave clots that can be deadly blockers of blood flow to your heart or brain. With each new case of heart attack, stroke, lung disease, or cancer, air pollution adds another life to its hit list. Let's stop this invisible killer. Di Malaysia, radang paru-paru telah muncul sebagai punca utama kematian pada 2023 dengan 18,181 kematian direkodkan, menyumbang 15.2% daripada semua kematian yang disahkan secara perubatan. Ini merupakan kali pertama dalam lebih 2 dekad penyakit ini telah mengatasi penyakit jantung sebagai penyebab utama kematian. Kanak-kanak adalah golongan yang paling berisiko. Pneumonia membunuh 740,180 kanak-kanak di bawah umur 5 tahun pada 2019 dan pencemaran udara adalah antara punca utama kematian itu. Pencemaran udara bukan sahaja berhenti di paru-paru anda, ia bergerak melalui aliran darah anda menyentuh setiap organ yang dilaluinya, dari otak anda ke tulang anda, dari jantung anda hingga anak dalam kandungan anda. Udara yang anda sedut mungkin sudah merosakkan tubuh anda. Setiap malam, kita menyedut gas berbahaya semasa kita tidur. Pada tengah malam 11 Mei 2025, Lembah Kelang mencatatkan tahap karbon monoksida yang sangat tinggi, iaitu 801 ppbv. Ini bukan sahaja jerebu, ini adalah udara toksik dan ia tidak berhenti di situ. Pada malam yang sama, pencemaran merebak ke Seremban, mencapai 576 ppbv karbon monoksida. Ini jauh dari biasa. Pada malam yang sama juga, Johor Bahru mencatatkan kepekatan karbon monoksida yang tinggi, mencapai 585 ppbv. Sejak 2021, Pertubuhan Sains dan Kesejahteraan telah memantau pencemaran udara di seluruh Malaysia dan negara-negara Asia. Dan apa yang kami temui amat membimbangkan. Pada waktu malam apabila tiada siapa memerhati, pihak industri melepaskan gas toksik ke dalam udara yang kita bernafas. Mengapa mereka melakukan ini pada waktu malam? Jika ini berlaku pada waktu malam, bolehkah kita memakai pelitup muka semasa tidur? Adakah kita selamat? Adakah anak-anak kita selamat? Mari kita lihat 2 bandar tersibuk di dunia. New York, salah satu bandar yang paling sesak dengan trafik tertinggi, hanya mempunyai 161 ppbv karbon monoksida. Tokyo, Jepun, hub perindustrian global dengan berjuta-juta penduduk dan beribu-ribu perniagaan, melaporkan 202 ppbv. Jika bandar-bandar ini dengan berjuta-juta kenderaan dan industri boleh memastikan udara mereka lebih bersih, mengapa Malaysia dengan kenderaan yang lebih sedikit lebih tercemar? Jawapannya jelas. Pencemaran bukan dari trafik, ia daripada pelepasan industri. Menurut Pusat Penyelidikan Tenaga dan Udara Bersih, Malaysia kurang telus tentang data kualiti udaranya. Kekurangan kejelasan ini menyukarkan orang ramai untuk memahami sepenuhnya betapa seriusnya masalah pencemaran. SWO telah menyerahkan penemuan ini kepada Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam Sekitar.
menyeru tindakan penguatkuasaan yang lebih tegas dan mencadangkan kerjasama untuk menangani krisis pencemaran udara Malaysia. Sesulan pembentangan oleh SWO, Kementerian telah meningkatkan kadar denda terhadap pencemar, menandakan satu langkah positif ke arah accountability dan tindakan peraturan yang lebih kukuh. Sebagai orang Asia, kita dibesarkan dengan nilai murni. Mari kita amalkannya dan jadikan Asia tempat yang lebih bersih dan lebih baik. Budaya kita yang kaya berhak mendapat udara bersih. Mari kita lindungi rumah kita dan planet kita. Asma, radang paru-paru, penyakit jantung, kanser paru-paru, stroke, dan juga keguguran dan kecacatan kelahiran. Ini bukan penyakit yang jarang berlaku. Ini sedang berlaku sekarang kepada berjuta-juta orang termasuk orang seperti anda. Pencemaran udara bukan sahaja menjejaskan paru-paru anda. Ia menyerang jantung anda, otak, mata, hati, buah pinggang, kulit, malah sistem pembiakan anda. Tiada bahagian tubuh anda yang selamat. Pertama, udara toksik masuk ke dalam paru-paru anda. Apa yang berlaku seterusnya? Anda boleh menghidap asma, kanser paru-paru, radang paru-paru dan penyakit pulmonary obstructive kronik. Bagaimana radang paru-paru berlaku? Pencemaran udara melemahkan paru-paru anda dan memudahkan virus dan bakteria untuk menjangkiti. Alveoli, kantung udara dalam paru-paru dipenuhi nanah dan cecair. Anda akan sukar bernafas disebabkan tubuh anda kekurangan oksigen. Kemudian ia menyerang jantung anda. Pencemaran udara menyebabkan keradangan salur darah, meningkatkan risiko serangan jantung, stroke dan tekanan darah tinggi. Otak anda juga tidak selamat. Pencemaran udara boleh menyebabkan keradangan dan kerosakan pada sel otak. Seterusnya menjejaskan fungsi otak seperti keadaan tersumbat. Ia dikaitkan dengan kemerosotan kognitif, demensia dan kesihatan mental yang terjejas. Bagi kanak-kanak, ia boleh melambatkan perkembangan otak. Ia bergerak melalui saluran darah anda, menjejaskan hati anda, buah pinggang, kulit, malah keupayaan anda untuk mempunyai anak yang sihat. Pencemaran udara bukan lagi sekadar isu alam sekitar. Ia kini menjadi penghalang untuk mencapai kemampanan. Di Malaysia, ia mengancam kesihatan awam, mempercepatkan perubahan iklim dan menjejaskan kemajuan ke arah masa depan yang mampan. Dengan menyertai kempen udara bersih, organisasi anda akan menyumbang secara langsung kepada beberapa matlamat pembangunan lestari pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Kami menyeru syarikat korporat, perniagaan dan sektor swasta untuk menyertai inisiatif penting ini. Dengan menaja atau menyokong kempen ini, organisasi anda boleh memacu kemajuan yang bermakna ke arah mencapai sasaran kemampanan sambil mengambil tindakan konkret terhadap pencemaran udara. Kita mampu membawa perubahan bersama. Mari kita kurangkan pencemaran, sokong kelestarian dan lindungi masa depan anak-anak kita. Kita harus bertindak sekarang untuk menyelamatkan kemanusiaan kerana kitalah punca krisis ini. Sudah tiba masanya untuk kita bertindak untuk mewujudkan persekitaran yang lebih bersih dan sihat untuk semua.